Assalamualaikum dan selamat datang. Sama lagi kita dengan Z250 hari ni. Bawa balik kerja dan aku ingat nak pergi basuh motor. Motor ni dah dekat 2 bulan tak basuh dan sangatlah kotor. Dengan bunga tayar je yang tak ada. Dan juga aku nak pergi basuh dekat kedai member aku. Dia baru buka kedai bulan 12 hari tu. So dia jemput datang untuk basuh dekat kedai dia. So hari ni kita nak pergi try basuh lah, alang-alang. Basically kawan ni aku jumpa pun masa ride selektif pergi Tanjung Sepat tak salah aku, tahun lepas bulan 9. Jumpa pun random ya. Maksudnya kita orang just cakap, oh nak gerak sekali tak? Kita bila gerak sekali terus buat member. So dia pun dah jemput lah. Kata datang kan basuh kedai aku, baru buka bulan 12. Kita pun terus on support member lah. Wah hari ni jam teruk lah. Thank you. Apa yang dia buat ni? Oh, tok what the Oh, no wonder jam teruk gila kan. Baru buat jalan sini. Aku tak cek waste lah. Lori lah, aduh. Kanan lah sikit. Alah. Alah lalu jalan ni sebab ni lah. Wah, hebat. Macam gitu. Oi, tak pakai helmet. Ya Allah. Bulan nak. Ya, jalan dulu. So kita lagi pasang motor kat Bukit Raja, kedai member aku. Nama dia SR Detail Wash tak salah aku. First time lah nak pergi masuk kat kedai member aku. Member buka bisnes, kena support. Dia cakap kedai dia belakang McD Bukit Raja. Okay, ni McD Bukit Raja. Kita tengok masuk ikut mana sini. Oh situ depan. Aduh. Saya dah botak. Tukar okay, jumpa lagi. Apa kerja? Barulah fresh. Dah cuci.
Dah, balik. Kau apa ni? Confirm sekejap lagi. Kau rumah bising. Apa ni nak jangan pukul 9 aku dah sampai. Sama je semua orang kan. Bini kena bebel. Okay lah guys, video hari ni sampai sini dulu. Kita jumpa di next video. Jangan lupa like, comment dan subscribe ya. Okay, Assalamualaikum and ride safe everyone.